ataupun yang dikatakan misi Kota Tampan Kota Setia Kerajaan Cempaka Sari yang bermula daripada sebuah tapak tertua di muka bumi Lenggong, Perak, Man, yang dianggarkan sekitar 30,000 sehingga 5,000 ataupun 2,000 tahun sebelum kelahirannya Isa, membawa kepada sebuah kerajaan ataupun city state yang dikenali sebagai bandar tua ataupun kota setia, dan gugusan hab perdagangan daripada Lenggong membawa kepada Pasir Salak dan membawa kepada Pulau Pangkor dan bertebaran di segenap pelosok muka bumi yang dikatakan International Trade Port. Jadi naskah ini diberikan percuma. Kepada yang berminat boleh WhatsApp atau mesej nombor yang tertera, akan diberikan di dalam bentuk PDF. Sama-sama kita sertai gerakan hashtag 151 Kota Setia Kota Tampan sejarah 30,000, 20,000 ataupun 2,000 tahun yang telah terbenam. Baik, saya bacakan. Jadi di dalam naskah ini adalah sebenarnya jemputan khas bersama dengan Pertubuhan Adiwira Indrayani Kebangsaan ataupun PAIK di dalam misi warisan yang dilupakan sejak 151 tahun, ketamadunan 2,000 tahun sejarah tanah Melayu yang hilang. Jadi saya selaku Presiden ataupun yang dipertua Pertubuhan Adiwira Indrayani Kebangsaan yang dinaungi oleh Toh Lela Indra Kampung Teluk yang mewarisi daripada Tok Sagu. Baru-baru ini pada 18 dan 19 telah disempurnakan majlis penyerahan kajian forensik ketenteraan kepada Angkatan Tentera Malaysia yang diwakili oleh Lieutenant Colonel Zuraiman di hadapan orang besar jajahan. Jadi pada malam ini kita bermula dengan babak pertama, iaitu ada sebuah dokumen di arkib berdasarkan surat bertarikh 12 Disember 1875, 151 tahun terdahulu. Pada hari kubu Pasir Salak Tanah Melayu dibakar. Saya ulangi 1875, 151 tahun terdahulu. Pada hari setelah bertahannya pejuang kita selama 27 hari sepanjang Syawal penuh, kubu Pasir Salak Tanah Melayu dibakar, dihancurkan dan dibedil, disapu bersih menjadi padang jarak padang terkukuh, dan pejuang kita berundur sehingga hari ini. Gubernur William Jervois. Fail bertanda 273/82, 12 Disember 1875. Kubu itu mesti disapu bersih atau dipadamkan daripada muka bumi supaya ianya tidak menjadi tugu ataupun medan kebangkitan ataupun keagungan bangsa Melayu. Dalam bahasa Inggeris, the fort must be wiped off the face of the earth so that it may not become a monument of Malay pride. Kota itu mesti disapu bersih, padamkan, hilangkan daripada muka bumi supaya ianya tidak akan menjadi tugu atau sisa kebanggaan Melayu. Perhatikan setiap perkataan, wipe off the face of the earth, dipadamkan daripada muka bumi, bukan dihancurkan, bukan dirobohkan, tetapi dihilangkan bersama dengan perancangan-perancangan khas sehinggalah kita dikatakan merdeka. A monument of Malay pride sebenarnya adalah sebuah sisa legasi berusia 2,000 ke 10,000 tahun ketamadunan bangsa Melayu atau titik tengah semenanjung emas ini. Di dalam sejarah perdagangan titik tertua ekosistem ekonomi, ketenteraan, seni bina dan hab perhubungan dan perdagangan antara bangsa zaman berzaman. Gubernur Jervois dan pihak Inggeris bersama sekutunya Syarikat India Timur mengakui bahawa dia tahu tempat ini adalah rahsia besar yang dunia atau Melayu itu perlu dihapuskan di dalam titian sejarah. Bukan sekadar kubu, ianya mahu dilenyapkan daripada muka bumi. Dan siapakah sebenarnya Datuk Maharaja Lela? Dan apakah sejarah yang telah dipadamkan dan hilang seluruh pejuang kita sehingga sejarah ini tidak dibukakan atau dinyatakan secara lisan sehingga pada tahun ini, iaitu setapak tarikh keramat 151 tahun hashtag 151. Maka pada tahun ini dan bermula pada November tahun ini juga, kita bakal bertemu kembali di Pasir Salak bersama dengan penaung kita. Semoga kita mendoakan umur beliau dipanjangkan.
iaitu usai 325 tahun perancangan mereka. Sejarah sebenar ini muncul kembali kepada anak bangsa dan dunia. Bukan lagi ilusi tetapi dengan fakta dan kajian forensik serta kekuatan AI yang selama ini hanya memihak kepada mereka. Ini adalah sebenarnya damnatio memoriae, penghampusan memori ataupun warisan yang terancam. Dan ianya telah berjaya kerana selama 151 tahun tidak ada orang Melayu tahu, kaji dan tanya atau persoalkan apa yang tersembunyi tertanam bersama darah, air mata dan jumlah yang tidak didedahkan. Kehancuran, kematian dan perjuangan sebenar. Titik 2 ke 10,000 tahun sejarah tanah Melayu. Kita bakal bersambung dalam babak kedua. Salam perjuangan, salam kasih sayang. Bersama-samalah kita kembali semula di bumi Perak, tanah Melayu titik tengah pada November ini. Dan di antara hari ini, malam ini, kita perlu kembali kepada teras kekeluargaan Melayu, adat istiadat, budi pekerti, bahasa, jiwa bangsa. Di pagi mulia fajar menyingsing, busana segar keris di pinggang, tanjak dilentur, gagah bertanduk, pendekar Syawal langkah diatur. Lemah takdir membelah sepi, membangun jiwa yang lama mati. Melayu bangkit bersatu hati di hari kemenangan Gigi Patri. Bangkitlah wahai anak watan dengan maruah dan ketakwaan. Syawal ini saksi perjuangan, membela maruah, mempertahankan warisan. Langkah silat tarik bermula, lembut di luar sasar jiwa. Bukan sekadar merayakan raya, tetapi bukti bangsa berdaya. Kain samping ditenun rapi, simbol adat jati diri. Walau badai datang menguji, pendekar Melayu tetap berdiri. Bangkitlah